dia atas beberapa faktor sebenarnya. Pertama, kuantiti penduduk Islam di sesebuah negara. Okey. Sebab tu Indo ramai. Pasal rakyat Islam dia ramai. Macam Malaysia, rakyat Islam dia tak banyak. Jadi, kalau ikut perjanjian kita dengan Saudi, based on OIC punya meeting lah, kan? 1% je daripada setiap penduduk Islam di dunia. Jadi Malaysia akan dapat 30,000 lebih. Daripada 30 juta tu kita dapat 30,000 lebih. Tetapi ada pun begitu, kerajaan Saudi, katakanlah 1% dia bagi kat kita. Kita pun hantar rayuan. Saya ingat tahun ni kita hantar rayuan untuk tambah 10,000. So menjadikan bilangannya 40,000. Tahun lepas 30, season lepas lah. Bukan tahun lepas maksudnya kita ambil kira hijrah kan. So kalau season lepas 30,000 lebih, tahun ni kita hantar request untuk tambah kepada 40,000. Oh, okey. Tapi kita kena tahu beberapa faktor tu merujuk ataupun bergantung kepada performance kita kadang-kadang.